Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hujung minggu. Hari ni hari Ahad 15 hari bulan 2, guys. Okey, apa yang saya nak sharekan hari ini untuk kita analisa untuk besok punya market pada hari Isnin besok. So kita akan menyambut pada hari Selasa Chinese New Year. Happy Chinese New Year kepada kawan-kawan Chinese. And then tak lama juga kemungkinan hari Rabu atau Khamis kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat berpuasa pada kalian semua. So fokus kita untuk esok hari Isnin 16 hari bulan 2 untuk mencari analisa lah, membuat analisa untuk market, apa terjadi market pada satu minggu daripada Isnin sampai hari Jumaat. Apa yang saya sharekan di dalam Telegram group, saya sama ada saya bagi mapping ataupun signal. Alhamdulillah satu minggu ni kita, beberapa minggu semua kita Alhamdulillah profit. Okey, sampailah minggu yang baru, yang lepas, minggu lepas sampai Isnin sampai Jumaat, kita Alhamdulillah sukses. Apa yang saya bagi setup, apa yang saya sharekan dalam mapping di dalam Telegram channel saya, Alhamdulillah. So siapa yang ingin join saya punya Telegram, nanti saya akan bagi link di akhir video ni nanti. Kalau tak pun anda boleh join saya punya Telegram di Mata Trade Academy official. Okay, saya punya Telegram okay. Kalau anda lihat ni Mata Trade Academy Mata Trade Academy. Nampak tak? Kalau tak nampak, saya sharekan saya punya QR. Korang boleh snap. Okay. Snap betul-betul. Nanti boleh join Telegram saya lah. Untuk Telegram channel Snap untuk dapatkan info-info analisa terkini setiap hari. Okay, selain daripada di YouTube, anda boleh juga join untuk saya punya Telegram. So saya boleh guide di sini. Okay. Snap jadi snap. Saya bagi masa sikit, anda boleh snap. Okay, terima kasih. So boleh join saya punya Telegram untuk dapatkan info-info terkini latest setiap hari. So anda boleh follow saya. Jadi saya boleh guide dalam saya punya Telegram lah. Okay, memang tak ramai. Pasal ni Telegram akaun baru So korang boleh join saya. Okay guys. Okay, apa yang saya nak sharekan hari ini adalah untuk analisa kita pada esok hari, iaitu hari Isnin 16 hari bulan 2. Okay. Kita fokuskan pada weekly dulu, daripada weekly, sebab hari ni kita dah tengok dia dah close sampai hari Jumaat. So kita, kalau kita lihat di sini candlestick ni, maksudnya kalau kita lihat daripada ini, saya punya Fibo lah. Saya memang weekly saya ada guna Fibo untuk tarik level-level yang sesuai untuk saya entry kan. Kita boleh nampak daripada weekly lah. So ini yang saya listkan ni adalah saya punya sendiri. Saya punya Fibo sendiri yang saya upgrade. Saya tambah sikit extension dia lah. So kalau anda nak belajar, boleh join saya di Telegram tu nanti. Saya advisekan dan boleh PM saya lah, tak ada masalah. Untuk macam mana setup untuk Fibo ke, tak ada masalah So okay, apa yang kita lihat, kalau kita lihat daripada permulaan ni minggu ni ni candlestick yang minggu ni lah. So saya delete dulu untuk trend line ni.
Saya delete dulu. Okay, kalau kita lihat pada candlestick weekly ni, so dia punya lower tu kalau kita tengok area 4879.73. Lebih kurang sebab memang saya ada share kan dalam grup di Telegram, tengok 14875, lebih kurang lah. Tapi saya ada ajak minggu yang lepas ni lah, saya ada bagi zone 4879 untuk entry dan saya panggil hold lah. So Alhamdulillah kita dia maksudnya reject sini, dia close berada di kawasan sekarang ni 5043. 5043.21. So dia punya, kalau kita lihat daripada sini, candlestick yang ni minggu yang last Jumaat, ni minggu lepasnya. Okay, ni minggu keempat, ni minggu ketiga, ini minggu kedua. Kalau kita lihat daripada minggu kedua ni sebenarnya, kalau kita tengok weekly lah, sebenarnya apabila ada bullish di minggu pertama, maksudnya ni minggu pertama bulan berapa? Bulan 2. Minggu pertama bulan 2, okey, tarikh dia kalau kita lihat kat sini berapa bulan? Candlestick ni berjalan pada 18. Ini 4 bulan 1. Ini 11/1. Ini daripada ini 16 ya, 18 16. Sekejap saya tengok betul-betul. Ya, 18/1. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat lagi. Minggu terakhir, bulan 18 bulan 1. Ini adalah 25 bulan 1. Ini adalah candle bulan 2, iaitu 1 hari bulan 2. Okey, kalau kita lihat kat sini. So, complete lah. 1, 2, 3, 4. Ini masuk habis bulan 1. Okey, ini habis bulan 1 weekly Bulan 1, ini bulan baru pada pembukaan 1 hari bulan 2. Okey. Apa yang kita lihat, candle pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat bulan Januari. Okey, dia berakhir pada 25 hari bulan 1 lah. 25 hari bulan 1. Okey, nak masuk bulan kedua baru di pada 1 hari bulan 2. Kalau kita lihat dia dah complete lah. Maksudnya bulan 1, bulan 1 ni 1, 2, 3, 4 lah. 4 gila lah, 4 minggu. Okey, bersamaan 1 bulan Januari. So kalau apa kita lihat pada bulan Januari 25 hari bulan last tu, kita nampak candlestick ni dia buat rejection daripada atas sampai turun bawah. Tetapi dia tidak berjaya membuat bearish yang besar. Kalau kita lihat dia betul-betul nak untuk turun untuk minggu baru contohnya bulan baru 1 bulan 2, candlestick yang ni bulan 2 lah, 1 bulan 2. Kalau betul-betul dia nak buat penurunan yang jauh, sepatutnya candle yang 25 hari bulan ni dia mesti buat satu bearish. Maksudnya dia kena buat ego lah. Ego fing. Macam mana? Beginilah. Sekurang-kurangnya dia nak kena buat ego fing. Begini. Maksudnya, okey, dia beginilah. So, dia buat tandakan begini. Okey. Sepatutnya dia kena buat ego fing. Tapi dia tak berjaya buat ego fing. Okey. Dia tak berjaya nak buat ego fing. Sepatutnya dia kena break daripada beberapa minggu yang lepas. Tetapi dia tak berjaya. Dia reject di kawasan level saya punya Fibo 90 punya level. Dia reject sebelum dia tutup untuk bulan 1 tu. Okay. Start bulan 2 tu, kalau kita lihat minggu yang last ni, bulan 1 ni, kita lihat, kita dah pun boleh faham sebenarnya momentum dia, rejection dia ni memang kuat. Tetapi dia tak berjaya buat bearish untuk break minggu yang ketiga pada bulan Januari.
Kena faham kat situ So, bila masuk minggu yang baru, bulan yang baru, kita dah boleh faham sebenarnya automatik. Okey, ini minggu pertama automatik. Sebenarnya apa yang candle awal bulan Februari ni, bulan 2 ni, kita boleh nampak sebenarnya dia nak buat apa. So, kalau kita lihat sebenarnya dia masih lagi nak buat buy lagi. Maksudnya dia nak buat buy, dia cuma hanya retrace. Dia retrace ke area zone sini, sampailah area sini. Ni area breakout kalau korang nampak, ni adalah area breakout. Breakout dekat mana? Ni. Zone dia ni, area breakout. Breakout dia ambil daripada breakout di sini. Kalau kita lihat, dia ambil breakout yang candlestick ini. Sebab candlestick ini adalah yang terakhir buat penurunan. Yang terakhir buat penurunan. Okey? Pak. Di sini dia buat penurunan. Kat sini yang terakhir. Kalau kita tengok daripada sini, inilah yang last kali buat penurunan. Tapi bawah jauh lagi lah. Betul tak? So, yang ini dia buat penurunan. So, kalau kita lihat pada bulan 2, pembukaan dia adalah di kawasan breakout yang terakhir dia buat penurunan. Iaitu zone 4390. Lebih kurang lah 4390. Pasal weekly ni besar. Kita jadi dia punya point tu agak nampak macam sikit. Tapi sebenarnya banyak. Okay? So, kat sini, kita dah boleh maki. Sebenarnya kalau dia betul-betul nak buat turun, dia boleh turun kena breakout sini lah. Maksudnya bulan 2 awal tadi, bulan 1 tu, penutupan untuk bulan 1 tu, candlestick tu sepatutnya turun habis sebelum masuk bulan baru, Februari. Okay, tapi dia tak berjaya. Okay, patutnya dia kena buat bearish tu lah. Saya cakap dia kena buat bearish. Tapi dia tak buat bearish. Okay, the next kalau kita tengok, kita dah boleh faham lah buat Februari ni, bulan Februari ni kita dah nampak sebenarnya dia nak buat apa. 1 bulan 2 tu dia ambil dekat kawasan breakout ni. Dia dah retrace tau. Sebenarnya dia dah retrace. Buat breakout and then dia naik, buat kenaikan terus. Tutup juga pada bulan open 1 bulan 2. Okay, minggu pertama. Ini minggu kedua. Minggu kedua ni 8 hari bulan. Betul? Sampailah dia tutup. Sampai dia tutup di sini. Sampai Jumaat. Okay. Kalau kita tengok daily tu dah masuk berapa candle lah. Daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari tu. Okay. Candle dah 5 lah untuk minggu ni. Minggu ni. So minggu yang baru ni, apa yang saya nampak. Okay, kita lihat kalau dekat saya punya Fibo ni, dia dah breakout. Okay. Sini open dia dah breakout open. Sell ni. Ni close dia kat sini. So dia ambil dekat zone 487579 lebih kurang tu. Dia naik. Sebab di sini open. Di sini close. Tempat close bearish tu dia naik. Yang minggu yang lepas ni. Okay. Dia ambil kat situ. So kalau minggu ni dia possible juga dia boleh turun. Kemungkinan dia boleh ambil di zone 4803. Kat sini adalah open. Sini close dia. Atau kemungkinan besar minggu ni terus naik. Mungkin di level 618 saja ni. 61.8 Fibo ni level. Kalau kita lihat. Kemungkinan. Okay, kita tandakan dulu dia sebagai zone support lah. Kira kan kawasan tu zone support. Kita letaklah warna. Suka warna apa? Warna biru. Okay, kita letak warna biru. So kita dah faham zone level-level ni adalah kawasan yang kita akan terus monitor. Okay. Okay, kita buka daily pula. Okay. Kalau kita lihat pada daily, candlestick yang hari Jumaat, dia sudah breakout zone level 61.8. So, kemungkinan besar
Level kalau betul-betul sepatutnya dia kalau dapat dia close atas level 50 punya Fibo pun dah baik, dah cantik sebenarnya, tapi dia tak berjaya. Okay, kemungkinan zone sini akan ada buat penurunan juga pada hari Senin. Okay, pada hari Senin kemungkinan dia akan buat turun naik ataupun dia boleh je sideway. Kalau dia nak buat sideway, kemungkinan okay, kalau kita lihat pada nanti time frame H4, H1 pada esok hari Senin, kita tengok sama ada dia berjaya tak breakout level ni 50 ni. Kalau dia berjaya breakout level 50 Fibo ni, bermaksud dia akan terus akan buat kenaikan. Ataupun dia respect zone 50 ni, kita akan cari ada tak supply di H4, di H1. Kita akan lihat sama ada atau tidak. Okay, kita dah tandakan level 61.8 di zone sini sebagai dia support. Dan kita lihat walau dekat daily ni memang ada rally base rally, bermaksud ada demand di sini. Okay, zone ni ada demand. So kita tandakan dulu kat daily punya zone ni dia sebagai demand zone. Okay, korang marking je lah, ambil shadow ke dengan body bawah shadow ke pun boleh. Okay, selepas tu kita akan buka di H4 pula. So kita dah tandakan zone ini sebagai demand daily. So korang tandakan saja sebagai zone demand daily. Demand daily. Korang markikan siap. Okay, ini adalah demand daily. So zone sini dia antara ni lah. Besar dia punya zone ni ada lebih kurang berapa ratus pip ni. Kalau kita tengok daripada label hitam ni sampai label bawah kotak ni, dalam kotak ni, kita tengok memang agak kasar sikit dah, dekat 500 juga pip. Dekat 500 juga. So korang kena monitor lah. Zone ni memang agak besar sikit. Okay, jadi zone ni korang kena monitor. Okay, dah marking. Okay, untuk daily dah tahu dia punya zone. Maksudnya demand tu daily tu ada. So apa yang berlaku dekat sini, kita lihat kawasan sini semuanya tak ada apa-apa setakat ni H4. Kalau kita tengok, okay, ada zone breakout zone di H4 ni. Kalau kita lihat kiri sikit ni ada berlaku lah. So zone ni ada berlaku breakout, sini breakout, sini pun ada breakout. Dia dah breakout, belakang dia breakout balik. Okay, dia dah jadi support, dia jadi resistance balik, so dia dah jadi support balik, support, resistance. Okay, selepas tu kalau kita lihat hari yang Jumaat last, dia sudah breakout zone-zone ni lah. So apa yang saya lihat, kita buat marking dalam area seminggu ni, kita cari untuk zone supply yang paling atas setakat ini kita boleh markingkan. So di sini ni adalah last penurunan dia, zone sini 5120. Okay, jadi anda boleh markingkan dia sebagai supply. Okay, kalau kita nak lihat, kalau H4 ni ada banyak lah supply zone dia. Okay, atas lagi pun ada, sini pun zone. Buat marking je, awal-awal marking. Lepas tu di sini ada supply juga zone ni. Okay, ada supply. So zone sangat besar Zone ni sangat besar. So markingkan. Okay, nak bezakan boleh, tukar je warna. Supaya anda faham. Untuk pemahaman sendirilah. Kalau ikut saya punya pemahaman, okay, merah tu biasalah kita ingat dia memang sebagai resistant ataupun zone supply. So marking je lah warna merah tu. So marking. Bila jika di zone sini, kita tukar dia warna merah sebagai panduan kita yang mudah kita monitor. Okay. Kalau kau orang nak gunakan horizon pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, jadi tandakan je lah.
Warna sini, okey, ambil tengah satu, okey. Ini ada 51, 54 ni ada shadow. Tukar saja dia warna merah ke, supaya senang kita lihat dengan jelas. Okey. Korang dah marking? Cukup. So, marking terus tulis kat sini. Ini adalah supply. Sekejap okey, ini adalah supply zone di H4. Okay. Supply zone H4. Terus dia buat marking awal-awal. Okey. Okey. Okey, kita dah tahu. Zone ni adalah supply. Zone supply H4. Okey. So, sini pun sama. Buatlah marking. Ini sebagai supply H4. Supply zone H4. Dan di sini juga dia sebagai supply zone H4. Okey. Okey. So, kita dah nampak, kita dah tahu ada demand di sini. Daily punya demand, zone ni, dalam kotak ni lah. So, kita dah markingkan. So, kita dah tahu kalau dia buat retachment, kat sini ada demand daily lah. Sebanyak 500 pip kawasan box hitam ni yang saya tandakan. Okey. Low kalau kita tengok untuk minggu yang lepas tu, kalau kita tengok low dia adalah 4879 So 4879 kalau kita lihat di bawah low 4879 ni, anda boleh markingkan sebab dia ada demand di bawah lagi. Okey, ada satu demand lagi yang besar yang perlu anda tandakan, markingkan. Kalau tak nak ambil body, ambil shadow pun boleh. Just tanda saja dia sebagai demand H4. So, pasal kalau kita lihat, dia punya zone yang lower untuk minggu ni adalah di sini. 4879 lebih kurang lah 487975 lah. 78 gitu. Okay. So, sini. Okay, low dia. So, kat sini kita boleh kategorikan dia sebagai ada demand lah. Okay, zone. Kita ambil shadow pun boleh. Korang nak ambil shadow pun boleh. Korang nak ambil daripada body pun boleh. Tapi biasa saya ambil shadow lah. Kat mana dia situ ada buat satu rejection. So, kita marking sajalah. Okay, ni pun sama. Kita ambil sini. Okay. And then di sini, so zone dia sangat besar juga. Zone demand ni sangat besar. So, korang markingkan saja macam biasa. Labelkan dia sini sebagai demand zone H4. Ini kita buat analisa. Okay, analisa dulu. Sebagai nampak kita senang untuk persediaan kita trade untuk minggu yang baru dan hari Isnin punya. Tapi saya jarang sebenarnya buat analisa daripada minggu yang lepas ke, daily ke. Tapi saya tengok candlestick saja saya dah boleh faham. Contoh, macam mana saya cakap, candlestick daily ni kita dah faham. Okay, kemungkinan dia open di sini, dia close di sini. Begitu juga bearish dia open sini, dia close sini. Kalau ikutkan daripada candlestick bullish ni yang close hari Jumaat, dia sebenarnya dia tak tutup lagi pun. Sell ni dekat atas. Tapi dia ada support sebab ada permintaan. Permintaan iaitu ada buyer di sini yang mana ada, kalau kita faham kat sini adalah rally, base rally. So dia dah ada base kat sini. So kalau untuk penurunan, dia kena ambil supply untuk dia turun dan dia breakout zone sini. So dia kena breakout.
So kemungkinan, sebab tu saya cakap kemungkinan besar dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh break. Okay? Ataupun dia nak buat satu bearish minggu ni. Kemungkinan dia ambil area yang daripada bawah 4878. Mungkin 4851, 4825 pun dia boleh sampai. Okay? Untuk satu minggu. Tapi tak tahu bila. Kita kena tengok daripada daily punya close macam mana. Okay? Hari Senin baru kita boleh nampak pergerakan market tu macam mana. Jadi, apa yang saya ajar sebelum ini, saya lebih teraskan kepada open market, high dan low pada pembukaan market Asia. Okay, macam mana? So, kita dah tandakan semua demand apa semua supply. So, saya buka H1. Okay, kalau kita tengok H1, di H1 pun masih ada supply. Yang perlu kita tandakan. Okey, kita dah faham dekat sini adalah zone supply. Zone sini adalah zone supply bagi H1. So marking je. Anda marking saja zone, supply zone H1. So mungkin korang ada yang dah start cuti, mungkin budak sekolah mungkin dah start cuti kan sebab nak Chinese New Year. So kalau ada masa boleh buat recap. Kalau anda pergi bercuti tu ada free, boleh saja tengok mapping ni lah. Okay, supply zone kita dah tanda. Bagaimana market pada besok, pada hari Senin? Okay, semua marking kita dah buat. Analisa kita dah buat sendiri. So momentum daripada daily adalah bullish lagi. Tetapi dia tidak menutup close, maksudnya open hari Khamis tau. Maksudnya high hari Khamis tu dia tak berjaya. Kalau kita tengok, betul tak? High tu dia tak berjaya hari Khamis ni. Sepatutnya kena buat high lagi. Tetapi ada support daripada sini, demand, di mana ada buyer di sini yang buat rally, base rally. So kita kategorikan dia sebagai demand lah. Di daily ada sokongan. So mungkin akan buat kenaikan dulu untuk buat penurunan. So apa yang saya nampak, market pada besok akan buka di line Pareto. So zone ni adalah satu zone yang risiko. Kata orang risiko ataupun kita boleh kategorikan dia sebagai nak tengok dalam kawasan ini. Okay, kawasan supply ni sampai dia punya kawasan demand daily. Okay, kita kena monitor. Tetapi apa pun, pertama masa open market pada hari esok anda kena monitor dulu. Sama ada, kalau kita lihat sama ada dia breakout zone supply ini di atas, pembukaan dia tiba-tiba dia terus dia naik. Pukul 7 terus dia naik. So kalau dia dah breakout zone ni, anda hanya perlu apa? Markingkan saja high low dia. High dia dan low dia. Okay? Macam tu. High low dia markingkan dulu. Kandai kata dia terus turun bawah, begitu juga korang kena marking high low dulu. Kemudian baru buat recall balik, maksudnya recap balik, cari zone-zone yang untuk dia pull back, ataupun kita kena cari demand yang kuat untuk kita counter buy. Okay, begitu juga dengan kawasan resistant. Kita kena cari yang kita dah tandakan zone supply daripada H4 apa semua kan. H1 pun kita ada nampak zone supply dia. So, kena lihat sama ada zone tu breakout atau tidak. Okay, andai kata besok market terus dia breakout zone supply H1. So, pukul 7, pukul 8 punya candlestick, kena monitor lah. Kalau dia dah breakout, kemungkinan dia boleh breakout balik pukul 8. Betul tak? Pasal market baru berjalan kan? Kau kena lihat dah. So, kawasan ni breakout, nak tengok candlestick dia pukul 8. Okay, kalau tak nak entry pukul 8, tunggu pukul 9 punya.
kena tengok pukul 9 juga sama ada dia atas atau masih bawah lagi. Okey. Faham jadi senang saja buat makin macam tu. Lepas tu okey, kalau kita tengok zon atas supply ni lah, kita target kalau kita ikut analisa kita mungkin dia tak boleh lah, katakan tak boleh breakout lah, nak open breakout boleh jadi, boleh tak jadi. Okey. Apa yang perlu kita buat, the next kita mencari kawasan demand jika dia respect zone supply ni untuk buat penurunan. Okey. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita, ini hari Khamis, ini hari Jumaat, perjalanan hari Jumaat, ini hari Khamis, ini hari Rabu. So kalau kita tengok candlestick yang last ini, dia ada buat momentum bullish. Kenapa dia buat momentum bullish? Jawapannya kerana kita lihat sendiri di kawasan yang bawah ni, dia sudah start buat rally, base, rally. So kawasan ini adalah sebagai demand. Okay, maksudnya buyer tu sudah ada. Buyer tu ada, sebab tu dia boleh naik. Dan kalau kita lihat di kawasan yang kita marking demand daily ni, dalam kotak daripada sini 5022 sampai 4964, zone yang saya cakap dekat 500 pip, ini adalah kawasan demand daily yang besar. Walaupun kita tengok daily tu kecil, ada candle dia, tetapi maksud di situ, demand di situ adanya buyer, di mana ada buat rally base rally. Okey, kalau kita lihat di hari Rabu pun ada zone dia di sini. Kalau kita lihat, sebab tu candles tu naik. Saya ada sharekan pada hari Jumaat kan. Macam video yang hari 13 hari bulan tu saya dah post. Korang boleh recap balik, yang terlepas boleh tengok. So saya bagi zone buy 897 ke 4987, lebih kurang macam itulah. Saya sampai 4866 saya bagi zone. Macam itu. Saya rasa saya bagi zone area sinilah. So siapa yang lewat malam tu, lewat hari Khamis tu, selepas dia reject sini, saya ada bagi zone 4897 hingga 4866, tak salah saya. Recall balik dengan video yang lepas. So kalau awak lihat perjalanan dia sampai market close setakat ini, apa yang masih hold, kita dah sukses 1600 pip. Okay. Memang saya tak ada bagi sell pun hari Jumaat tu. Sebab saya dah fikir pagi last pukul hari Khamis tu masuk je. Jumaat saya dah beritahu awal signal di Telegram, suruh hold saja buy untuk hari Jumaat. So alhamdulillah, siapa yang hold pada hari Jumaat tu buy saya daripada awal pagi, alhamdulillah, tahniah lah. So dah 1600 pip. So untuk intraday ni saya suggestkan anda kena banyak kali lah tengok saya main video tu, banyak kali fahamkan. Siapa yang tak faham tu boleh join saya punya Telegram, boleh PM saya direct dan tanya nak belajar face to face ataupun online class, just PM saja dalam Telegram, join Telegram saya. Okay, kita pun lagi berapa hari, 5 hari untuk bulan puasa kan, nak masuk Ramadan. So kita pun sama-sama mencari rezeki untuk persiapan kita hari raya. InsyaAllah kalau korang boleh faham structure, faham market, apa nak buat pada setiap hari, so korang akan faham sebenarnya. Ikut follow saya, jangan lupa subscribe. Okay, jangan sampai korang terlepas video-video saya. And then share lah dengan rakan-rakan untuk kita kongsi-kongsi rezeki bersama. So teknikal yang sangat simple sebenarnya untuk intraday. Tak perlu saya rasa, saya nak scalping tu boleh scalping. Memang kita malam macam mana pun ada buy, ada sell, mesti ada zone dia. Okay, tapi kita fokus intraday yang sebenarnya. Maksudnya structure tu, kita nak kena tengok trend dia tu, pergi ke mana tu. Itu nak kena faham. Okay, kalau nak tengok trend pun saya boleh ajar. Kita gunakan moving average
Untuk trend saya gunakan moving average. Moving average, saya setkan saya punya moving average saya 55, saya akan marking. Okey. 55. Dan lagi satu moving average saya akan guna pada 250. Exponential tukar. Lepas tu color awak tukarlah. Okey. Kalau kita tengok momentum daripada H1, adalah dia berkedudukan di atas, candlestick duduk di atas moving average 55 dan 250 moving average. Okey, bermaksud trend tu menaik, masih lagi bullish. Begitu juga di H4, kalau kita tengok tarik jauh, dia punya moving average 250 ada di sini, zone sini, dan di MA 55 juga begitu, candlestick berada di atas moving average 55. Okey, so korang boleh je buat kalau nak buat. Okey, untuk tahu tengok trend tu kat mana. Faham? Maksud kalau kita tengok daripada sini pun kita dah boleh faham. Candlestick ni buat bearish belakang, dia buat bullish, break atas 55 tu, trend tu naik lah. Trend tu terus naik, dia dah break atas 55. Kalau dia dah buat penurunan, dia kena turun. Okay, pasal kita tengok ke sini pun kita dah boleh faham. So siapa yang buy, alhamdulillah pada hari Jumaat, sell pun kita ada dapat sebenarnya. Okay, saya pun ada bagi sell juga masa tu. Tapi hari Jumaat tu memang saya banyak buy je lah. Fokus buy je. Sebab saya dah tahu nampak daripada candlestick, daripada daily pun saya dah faham. Okay, weekly, lagi-lagi weekly. Weekly untuk satu minggu tu kita dah boleh faham sebenarnya. Sebab tu saya sharekan tadi, apa yang saya sharekan tadi, kita dah nampak dah sebenarnya dia dah break pun tempat open yang lepas. Yang last untuk bulan 1. So dia dah break. So hari ni 15, besok 16. So dah masuk 16 hari bulan. Okey. Dalam 25 hari bulan mungkin minggu ni hari Jumaat ke, kita mungkin dah boleh cari, cuba boleh cari sell lah. Khamis atau Jumaat boleh cari sell sikit lah. Okey, andai kata zone 5106 atas 5120, 5120 dia berjaya breakout dalam minggu ni, bermaksud minggu yang akan datang dia still juga akan pergi menaik sampailah 5494, 5611, kemungkinan besar. Okey, apa yang saya dah cakap, tengok weekly ni saya dah faham, maksudnya dia minggu ni ada buat kenaikan. Kemungkinan hari Selasa ke, Rabu ke, dia akan buat kenaikan. Mungkin Khamis, Jumaat mungkin ada buat drop untuk tutup weekly. Tapi apa saya lihat, memang dia dah berada candlestick ni, close dia dah ke atas. So begitu juga daily, masih lagi belum buat break untuk hari Khamis. Ini hari Jumaat, ini hari Khamis. Sepatutnya dia kena close high dia lah. Ataupun beat, dia kena beat. Tapi dia tak berjaya. So mungkin ada dindong-dindong lah, maksud saya mungkin akan buat penurunan, turun naik. Mungkin zon kawasan 4996 ataupun zon sini 49 berapa ni, dia akan cuba ambil breakout kawasan demand daily ni, dia akan cuba breakout. Okay. Sebab kalau kita tengok bearish ni memang ada besar lah. Kalau kita tengok besar, tetapi ada lagi supporter, maksudnya ada lagi demand, maksudnya ada lagi buyer juga. Yang lepas ni pun ada buyer di sini, sekarang buyer ada di sini. Okay, so apa pun kita kena lihat besok open market punya untuk intraday. Maksudnya intraday satu hari, pada hari Isnin kita boleh nampak apa sebenarnya perjalanan market nak berjalan. Kalau ikut weekly, ikut daily, saya masih lagi buy. Okay, tapi apa pun boleh berlaku market. Tetapi market
kita tak tahu macam mana, kan? Jadi fokus saya untuk intraday, saya akan lihat pada esok di mana dia open, high low tu saya marking lah. So baru kita nampak perjalanan sebenarnya untuk market hari ini. So besok mungkin ada boleh sell, anda boleh buy juga. Okay, sama-sama kita study untuk besok. Saya akan up lagi juga satu video lagi untuk esok punya analisa. Cukup untuk recap hari ini, untuk minggu yang lepas punya. So momentum dia masih lagi bullish. So kita tunggu esok. Okay guys, cukup untuk hari ini punya analisa. Stay tune, jangan lupa subscribe, jangan terlepaskan video saya ni. Semua harap kalau korang tak faham, boleh recall balik video dia, ulang balik sampai betul-betul faham macam mana teknikal sebenarnya untuk mencari entry yang waras. Jadi korang boleh profit aja, tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita nak kena fokus. Lagi satu, kita kena faham open market, open price tu kena tahu, open high low dia kena faham untuk untuk pembukaan market daripada ASEAN. Kedua, korang kena tunggu tukar session time, iaitu masuk Euro, London, Switzerland. Semua kena faham session dia. Jadi nak kena tahu waktu dia. Dan paling penting sekali adalah tunggu candlestick close setiap 1 jam. Itu sangat penting. So saya banyak teraskan untuk H1, gunakan H1 time frame kecil sebagai untuk kita entry, sama ada zone tu dah jadi supply, dah jadi demand di M30, M15, kita boleh nampak kat situ. And then H4, kita tengok setiap pertukaran H4 4 jam tu penting. Dia melibatkan session time, Euro, London, US punya time, kena monitor. Okay, sebenarnya senang je kalau korang dah faham satu saja konsep dia. Pada saya, jika high low open price tu setiap hari tidak di break di atas atau di bawah, kita boleh cari. Kalau break di atas, kita cari buy saja. Cari demand atau support yang kuat. So, buy saja. Kalau begitu juga di bawah. Kalau dia break low di bawah, cari sell saja. Satu hari. Dia akan turun. Memang dia akan pull back. Tapi ada masa dia, iaitu session time. Masuk Euro, London, US timing, kau akan kena monitor. Inilah main peranan setiap perubahan market berjalan. Okay, itu saja untuk kali ini video. Okay, selamat bercuti kepada yang bercuti. Selamat berpuasa. Okay, saya ucapkan semoga anda sukses. Follow saja. Yang mana yang baru nak join tu, join saya punya Telegram. Tadi saya dah snapkan. Kita dah bagi QR, korang dapat snapkan. Kalau tak dapat, korang play back balik saya punya video ni. Okay, saya ucapkan selamat berpuasa, selamat bercuti bersama keluarga. InsyaAllah esok saya akan update yang terbaru lah, untuk analisa terbaru. Apapun, terima kasih guys. Entry biar yang waras. Assalamualaikum.